Lasa. Dimenangi oleh Hana Wadatul Jannah binti Muhammad Hafiz dari Sekolah Kebangsaan RKT Lasa. Bagi acara 100 binti Nur Azam dari Sekolah Kebangsaan RKT Lasa. Hafiz dari Sekolah Kebangsaan RKT Lasa. Mak berkenan tepus. Okey. Tempat ke-8 SK Lasa 2 pingat emas, 1 pingat perak, 3 pingat gangsa. Tempat ke-7 SK RKT Lasa 2 pingat emas, 3 pingat perak, 3 pingat gangsa. Berkongsi di tempat ke-5 SK Sungai Sipur Utara dan SK Metodis Sungai Sipur dengan 2 pingat emas, 3 pingat perak, 2 pingat gangsa. Tempat keempat kejutan tahun ni SK Lintang 3 pingat emas. Tempat ketiga 3 pingat emas, 2 pingat perak, 3 pingat gangsa SK Pasar. Okey, Johan dan Naik Johan hanya dibezakan pingat perak sahaja. Dengan pungutan 3 pingat emas, Naik Johan 2 pingat perak, 4 pingat gangsa. Manakala Johan 3 pingat emas, 5 pingat perak, 4 pingat gangsa. Okey, sebelum tu saya mempersilakan pengurusi kelompok Cikgu Mazlan bersama dengan rakan-rakan guru besar berada di podium untuk menyampaikan piala pusingan Johan Keseluruhan Kejohanan Olahraga Kelompok 5 Sungai Sipur Utara kali ketiga tahun 2026. Johan, yang saya tak sebut tu naik Johan antara SK Temin dengan SK Jalung. Johan dengan 3 pingat emas, 5 pingat perak, 4 pingat gangsa dimenangi oleh SK Temin. Terima kasih kepada Cikgu Hafiz selaku pengurusi teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jawab ya Allah. Yang berusaha barisan guru besar SK Kelompok Sungai Sipur, yang saya hormati barisan penolong kanan, barisan guru-guru dan juga sekali murid-murid yang saya kasih sekalian. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru besar SK Lasa kerana membenarkan kami menggunakan padang pada hari ini. Beri tepukan. Yang kedua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru besar yang memberikan sumbangan ataupun kerjasama yang sangat baik bagi menjayakan sukan kelompok pada tahun ini. Dan juga kepada semua penolong kanan co-curriculum yang berjaya melaksanakan sukan dengan baik hingga ke akhir kejohanan, dan juga kepada guru-guru yang terlibat dalam menjayakan sukan pada tahun ini, dan akhir sekali kepada murid-murid yang telah menunjukkan bakat bagi memenangi kejohanan dan seterusnya akan mewakili kelompok Sungai Siput ke peringkat daerah. Semoga kelompok Sungai Siput akan meneruskan kecemerlangan pada tahun ini bersamaan dengan tahun lepas kita Johan Keseluruhan. Dan akhir sekali, saya dengan rasa bangga mengucapkan tahniah kepada SK Temin yang telah menjadi juara keseluruhan
Sukan kelompok pada tahun 2026. Tahniah. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Kita akan berjumpa lagi pada tahun hadapan. Semoga ukhuwah yang terjalin pada petang ini akan terus kita jalinkan. Sebagai menutup sukan kelompok pada tahun ini, kita sama-sama menjeritkan hip hip hore. Boleh? Hop hop. Hop hop hore ya. Pastikan kuat. Jangan malukan Ustaz Temin. 1, 2, 3. Hop hop. Semua.